Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afizuddin bin Muhammad Ridhawi. Saya Anas Muaz bin Khawajan Nazimuddin. Kami dari geng Muhammad. Iken mempersembahkan kaedah menyanyi. Pi, dah siap belum DJ Pi? Belum. Aku buat dulu. Aku belum siap belum. Banyak dulu. Marah. Apa tu? Aku dah buat sendiri ni. Siapa ni? Betul lah. Salam. Kenapa korang datang lambat ni? Dah, masuk. Hai, budak-budak. Ini kita semua akan masuk pembelajaran baru. Jadi keluarkan buku masing-masing. Cikgu, jus kelas malam tak minta lagi cikgu. Baru cikgu ingat. Sekarang ni kau semua dah siap belum kerja? Dah. Belum. Oh, belum siap. Kali ni kita akan masuk topik nama 25 Rasul. Korang semua tahu tak 25 Rasul? Okey, saya nak tanya kepada Awi. Siapakah Nabi kita yang pertama? Dan yang kedua? Okey, betul. Korang mesti boring kalau sebut macam tu kan. Apa kata kita guna dengan kaedah menyanyi? Korang okey tak? On. Okey. Mari cikgu tunjukkan. Okey, mari kita dengar. Cikgu, kita orang macam pernah tahu lah lagu ni. Boleh tak kita nyanyi sama-sama? Boleh? Let's go. 1, 2, 3. Nuh Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khairul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Assalamualaikum. Video yang kami lakukan adalah kaedah menyanyi. Kaedah menyanyi ini merupakan kaedah pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk menyeronokkan lagi suasana dalam kelas. Kita boleh gunakan untuk menyeronokkan lagi murid-murid. Sekian daripada kami. Terima kasih. Ciao.